3 pagi di Shell Sungai Dua. Pukul 3 pagi nak gerak pagi dari Shell Sungai Dua ke border Bukit Kayu Hitam. Ini mungkin nak masuk Pusing Satun dengan geng-geng daripada Kulim. Tengah tunggu sebiji lagi ni CF Motor. Dah tidur lagi ke, lena lagi ke, buat apa tak tahulah. Okey, hari ni aku guna S1M ya. S1M 250i Evo. Motor tua, motor lama. Harap motor ni tak mengecewakan lah. Tapi motor ni dah terbukti ya. Dah terbukti pusing semenanjung. Motor berusia 12 tahun. Tapi alhamdulillah masih cemerlang. Macam biasa menunggu. Aku ni dari dulu memang suka menunggu lah. Bukit 3, janji Bukit 3, ingat dah on the way. Bukit 3 ada kat rumah lagi. Jam. Tak apa, awal lagi. Sebenarnya nak ke Satun ni bukan jauh mana pun, dekat je. Tapi kita nak rasa suasana bangun awal, ride awal-awal kan, awal pagi kan. Nak ambil mood tu lah. Tak ada apa pun, tak kalut-kalut pun. Janji sampai. Nanti dekat area Gurun ada lagi dalam 3 biji 4 biji ikut. Akan tunggu di Gurun. Daripada Padang Serai, daripada Sungai Petani ya. Okay, sambil tunggu kawan Amai tu, kita cerita sikit lah pasal S1M ni kan, skuter S1M ni. Motor ni sebenarnya aku tak pernah terfikir pun nak pakai skuter ni kan. Sebab orang kata skuter tak laju kan. Tapi bila dah sampai masa dan ketika jadi keperluan dengan skuter macam ni, tapi kira berbaloi lah dengan harga dia kan. Dengan harga, dengan ketahanan motor ni. Dulu aku tak berapa yakin dengan S1M ni kan. S1M kita rasa macam motor yang murah, dia tak ada kualiti ya. Tapi terbukti lah S1M ni enjin kira tahan jual. Sebab aku dah try ride Pusing Semenanjung, dari Kulim pergi KL Kuantan Kuala Terengganu, naik ke Kota Baru PCB, lepas tu terus balik Kulim. Memang tak ada masalah, motor selamat pergi dan balik. Yang perjalanan hari tu, sepanjang perjalanan hari tu banyak jugalah dugaan cabaran ya, bila naik motor macam ni, motor lama kan. Tapi aku kira bernasib baik lah. Sebelum aku tolak PKL hari tu, aku sajalah suruh kedai tu check apa CVT. Rupanya masa tu buka timing belt dah hampir putus. Nasib baik terus buka belt baru original dalam 280 macam tu lah. 20 minit berlalu, bayang CF motor tak nampak lagi. Jahanam betul lah. Kita target nak subuh di Danau. Suasana subuh di Danau. Ride kali ni aku cuba bercerita lah. Sebelum ni ride buat video, masuk lagu, kerja kena copyright. Bahaya. Okay, kali ni aku buat untuk bercerita lah. Sebab tengok Amai yang dah buat macam tu kan. Suasana lengang. Aku pun dah lama tak main lepak di area sini. Area apa, Sama Gagah, Mahala ke Utara. Sabar menanti sinar mentari. Aduh, Amai dah nak tona. Nak tona makin lambat lah. Tengok, baru nak isi minyak, isi angin. Dia ni lah. Dekat tu pun tak ada isi minyak lah. Pelik tu. Hang sidai aku. Pak tu motor aku tak laju, kena pelan-pelan ni. Dia buat kalut. Dia sampai lambat, dia buat kalut. Tahu. Lama tahu tak buat ni. Main gerik ke kamera helm boleh ke Juni? Musim panas tu. Bunyi lah.
Buah hangit lah. Memang hangit lah. Bukan buah hangit. Hang memang hangit lah, bagi hangit. Aku tunggu setengah jam. Ya. Ha. Betul buah hangit lah. Semua. IC. Orang kaya pun isi minyak pakai IC lah. Orang dengar lagi. Lambat ni. Malam hang buat apa ni? Ha? Malam tu kodek apa tau? Kena bawa belum pasang? CF Motor 650. Lama tak jalan Mamat ni. Lama tak ride dengan Mamat ni. Macam mana boleh tergerak hati dia ni nak ride pula ni. Orang terbiak tu. Ha, tengok. Aduh. Angin tak isi lagi. Lepas sampai lah, Pak. Burung. Buang hangit lah. Hangit menunggu. Aduh. Orang tunggu kat sini, dia tunggu rumah. 19 ringgit. 19 ringgit. Noh ni. Oh, puteng lah. Getak-getak dengan tu tengok. Nak tutup kunci pun getak. Betul-betul. Aku pilu lah. Ha? Aku pilu tengok. Lepas saja lagi hang nak isi minyak habis angin lagi. Cepat Id. Tahu kan isi angin je lah? Tak tahu? Ha? Oh, bateri pun tak cas motor. Aduh. Bagi hint lah tu. Tiap kali ride baru nak isi angin. Apalah punya. Hang ni pasal nak berak selalu baru nak korek Amin lah. Korek lah siap-siap. Tengok. Tu aku dengar tadi starter tu dah macam duk minta-minta tu. Ya. Tadi saja pun cerita hang kat setengah jam ni. Tak bergerak lagi. Tak banyak. 280 tu banyak sangat tu. Ha? Nama apa? 200 ya. Okey. Okey. 200 itu pun bagi aku cekang lah. Tak tahu hang selalu puluh apa? Tak tahu. 200 ikut. 200 lah, cekang sangat tu. 210 yang tu ke. Okey ya. Ingat motor ni pakai 5 tu berapa kali si angin. Tahu-tahu angin hakilang tu lah. Masuk tak masuk? 130 tadi. Baru naik tu 7, 9. 200 okey lah. Tak banyak-banyak pun. Kan berat kena pun. Okey lah. Tu. Cucuk tarik keluar, angin keluar balik. Lambat. Muka merah. Tidur malam ke apa? Tak tidur. Betul tak tidur lu buat apa? Ha? Tu. 120 yang angin dah. Saya belakang tadi 120. Salah sikit. Dah lah bagi tunggu sidai orang kat setengah jam. Tambah lagi ekstra lagi 10 minit. Guru tu. Tak masuk. Tak masuk tak apa, jangan dia keluar. Dia keluar balik kalau 3 yang tadi. Tu. Lagi penuh tu. Okey, shoot. Nak kata apa? Sebab apa hang lambat nak kata apa? Tak tahu. Ha? Tak tahu.
Kita tolak ke area gurun. Sebab kat sana ada lagi 3-4 biji yang tunggu. Jom. Awak hitam hidup dah. Ni yang ni dah. Sabar pelan-pelan. Relax. Baik dah matang ni. Tidak. Buat ni. Baru RV yang pertama. RV yang pertama dah pakai itulah. Power bank lah. Tak tahulah power bank tu boleh tahan. Hancah tak cas power bank tu? Dah. Ni buat pasal Perlu lah ni. lagi kat gurun 5 minit sebelum gerak kena start motor siap. Oh. Jom. Aduh lu. Belum. Tiga setengah pagi dari Shell Sungai Dua nak ke Changlun. Alright, awal pagi selalunya jadi hura-hura macam ni lah. Nak tidur takut tak terjaga. Tak tidur sering ngantuk. Motor pun tak ada nak cek. Motor tak ada buat angin. Motor tak ada isi minyak siap-siap. 14 minit. Highway Pas Malakot Utara. Jalan tak lalu yang sangat ada je orang. Ada juga manusia tak tidur pagi-pagi buta ni. Dah sampai Plaza Tunjitra. Tadi lalu kat gurun memang lepas tak ada. Memang lepas yang lambat buat kami yang lambat. Dan ni kita tengok kalau tak ada dekat Plaza Tunjitra ni, terus ke Caltex Changlun. Terang juga lampu motor ni. Yang lampu hijau tu bukan high beam lah, bukan lampu tinggi. Yang tu lampu tepi, lampu hujan ke, tapi lampu hujan tu yang support tu bagi terang kiri kanan. Depan belakang. Nak tunggu mereka kat sini ke? Nak tunggu mereka dekat Changlun? Changlun. Betul? Kat sini lagi motor hang nak kena start lagi sekali pula. Kan? Di mana dia? Motor hang daripada belakang kita lagi. Dah, gurun. Oh. Changlun. Jangan terus. Nah, kalau lagi berhenti lagi motor hang nak campur lagi pula. Jemput. Buk hantar ikut pegang skuter. Yang motor besar pun tak guna lah. Lari 100 lah. Berapa dia sekarang? Sangka. Dia lima. Sana lah. Nah, yang CM motor lari 90 pakai gear dekat gear 5 lah. Tapi di sini kalau SYM ni tadi macam 110 120 tu lah. Tapi okey lah, sedap lah bagi skuter kan. Sedap lah. Tapi kesian kat dia lah.
pelan-pelan santai lagi ke depan ni kalau lagi kontak jom. Lima pagi agensi insurans semua dah buka lah. Yang mana yang dah order tu boleh main pick up lah pagi-pagi. Sampai sini kalau nak elok isi minyak siap-siap lah. Isi minyak Malaysia siap-siap jimat lagi. Kalau kau boleh di Petron atau Petronas, sebab di yang ujung sekali Caltex dia buka lambat, dalam pukul 6 baru buka. Yang nak masuk border awal tu elok isi di Petronas ataupun Petron. Ya tu. Masuk je. Ha? Masuk. Itu ah. Masuk. Tak tidur ni. Ha? Tak ada tidur. Malah buat apa? Kata tidur ah. Ha? Kata tidur awal lah. Minyak ni. Ha? Minyak. Minyak kena isi lah. Ha? Kena isi. Sakit tengkuk ah. Ha? Sakit tengkuk. Ya, nak sampai dah Caltex Shanglun. Tu nampak gelap lah. Memang tak buka lagi lah. Pukul 6 baru buka. Mi, kita tunggu depan tu lah, cerah sikit. Jadi lat ni ada di caket.
Kata apa nama dia? Calon. Calon. Berapa jam berapa ni? Jalan ni ke 5.22. Tu buat apa tunggu ni? Tunggu kawan. Ha? Walau tingkat. Tunggu tu apa? Insurans. Tunggu ekor tu lah. Dekat dia. Puas lah. Ha? Tak. Sudah ni. Kalau aku kau hidupkan lah motor tu dengan DP yang lama tu. Tukar lah baru. Dia punya nak jimat lah. Kan selalu setahun sekali. Malu lah. Okay, 5:30 pagi lah. Sesi minyak pun tak buka lagi. Saya tengah ni bukan kawan. Ha? Kita main pun lebih kurang ni sebelum subuh tu. Kan? Kita main subuh. Ni aku banyak rakam pakai handphone lah. Ya. Sebab apa GoPro tu memory card dia macam dia macam problem sikit. Sebab bila rekod kadang-kadang file hilang. Dia tak dekat. Kenapa dia pun ni buat lambat ni? Ingat kita lambat, dia pun lagi lambat lah. Kita ada keluar awal tu. Kita tak. Kita bukan kita. Aku keluar awal, hang tu keluar murung. Aku keluar berapa? 2:30 keluar lah. Janji ke 3. 3.20 pula. Dia suruh pergi rumah dia lah. Suruh permit dia kat rumah. Padahal jalan Tok Kun tu dah lah teruk. Nak suruh aku pergi kat tu. Dalam kampung. Dan Ibrahim tak pergi buat apa jalan kat tu. Tengok tayar lah. Awak tayar siapa? Dalam motor dengan motor. Ha? Tayar motor. Keras sangat tadi angin. Ya, betul. Ha? Okey. Dia nyampur sampai 280 tu. Siapa pun 280? Itu yang lebih tu. Ni 200 kan tu. 210 tu sedap lah. Ambo 280. Betul tu. Melompat-lompat lah betul bang. 5.45 pagi. Masih menanti yang lain-lain. Senaman sikit Mi, senaman. Oh tu lah senaman. Aduh. Orang tengok alu tu. Orang tengok alu. Polsek Cangdun buka pukul 6 pagi. Tempat terakhir Jim Malaysia isi minyak dengan kita masuk kita interview Mi. Ini roti kan? Nak makan sana. Sana kedai sup buka biar kita harapan tu ni. Kita nak roti ya. Ketak hilang ah. Oh, hilang. Aku duduk kat ini roti lapis pokok ni. Aku ada ketiak apa banyak kena. Jadi ni ketiak. Oh, betul. Dia tu sebut ketiak kan. Aku ingat ketiak apa? Banyak ketiak. Ketak tadi. Saya auto typing tu, dia dah biasa selalu ketiak. Jom kita curi kita je. Macam mimpi mimpi. Tu. Saya tak tahu. Nak betul ke sekali ke? Depan ni jauh lah 11 km lah. Kemudian nampak ni insurans nampak tu ke apa? Kat sana. Sampai sana sebab ni belah Thailand pun nak pakai. Okey. Malaysia ready hak Malaysia lah. Okey. Makan ke tu? Kok dah noh. Makan kat border apa? Betul. Dia tak pernah
takut. Ah. Takut silap. Oh. Selesai. Cek pasport. Ya, dah selesai lah. Selesai ya? Alhamdulillah. Ketiak, ketang hilang. Hilang dah. Tiap. Nak jadi ketiak. Aduh. Tiap umur dah. Ha? Memang nampak sobek lah. Nah, daripada jenis nak cok border kan. Kerja belah sana ke. 3 bulan. 3 bulan. Ramai. Agak-agak cukup pakai apa dia? Ada ubat cukup lah. Seribu cukup lah. Lama tak main. Yo. Mi tukang ni. Dekang 2,000 baht. Abang apa duit hak itu mai tak habis? Habis dah. Habis lah. Habis lah. 2 kali dia kali main. Kita lah betul. Lah betul. Nampak. Habis satu bat tu tak dalam wallet. Dah 79. Apa dia tu? Oh tu. Lagi kita. Bat RM500 dapat berapa bat? RM1 Malaysia. Okey, RM1 Malaysia. Ringgit. Oh. Duit. Lari tak banyak kan? Lagi tak banyak. Tapi Mi tukar 2 hari lepas. Kadar dia tu tinggi walaupun dekat Malaysia pun. Untung dia. Oh, untung lagi ya. Hari ni kita lari pagi. Macam mana?
Kan, 254 kan? 2004 dekat dekat Kami 258. Mana dekat sana masa tu, masa orang Ali dia dekat tu. 399. Lagi 3900. Pagi tu dah. Lagi banyak. Ada agak hang buat benda yang betul ya. Payah jumpa hang buat benda yang betul. Apa dia bukan? Benda apa? Money changing ke dah? Oh, Ada? macam Mancing. Dia tanya aku mancing. Nak tukar nak pergi mancing tau lah. Mancing. Money changing. Dia singkat kan. Money changer, money exchange, mancing. Mancing. Apa tu susah nak panjang? Pendek kan lah. Mancing. Kreatif. Aku heran. Apa mancing? Mancing. Jaga terajang. Sini. Right. Right. Lama tak ride dengan bapa Suasana pagi di Danau. Ingat kenangan tu. Aku dah tengok video sama tu. Tengok kan kita keluar ada border main sini. Salah. Nama kenangan lah jalan ni. Kan? Dengan Mi lah, dengan Cik. Kenangan, jalan ni kenangan. Jom. Dia mana? Jalan tu lah. Dia ada gerbang. Ya kan? Rekod ni ya. Saya nak buat benda je. Kali dah bumuk lah. Ingat mati ya. Nanti Ya ya. Assalamualaikum. Main ni. Banyak. Lapang ni. Ya kasut tu lapang. Dia buat i. Tak gam gajah. Saya buat ada gang je. Elok, elok. Tu hang lapik perut tu. Tak nak pergi makan apa tu? Makan. Tak pergi penin pula orang tu kan. Oh, sini dah lain nama budak dulu tak ada orang. Dia kawan kan. Dia toke kedai makan. Selalu pagi-pagi makan awal. Apa dia? Kau masak ni? Sampai tadi buka pasal bola satu tadi bola mana pula? Bola ni apa? Aku main dengan member aku tu. Dia bawa nama kau. Tak sah. Kita buka pasal dekat Betung. Saya dengan family tu pergi pada besar. Okey tak? Pada besar buka pasal okey tak? Pada besar dia border tutup ke sebelah. Okey ya. Oi. Insta baru. Patut gambar lah story pun semua best-best lah ni. Kan? Hari ni balik jauh sikit Pergi kat Malabun jauh kan. Lepas sana pun kalau nak balik pun sejam tengah nak sampai. Sana model sikit. Ya. Dan kasut pula pakai ayam. Hidup. Terima kasih. Senang. Alas perut dah. Okey. Okey. Dah lah. Senang kasut. Lagi tak boleh nak ke? Kasut bila dah lama-lama pakai dia. Lama-lama tak pakai. Lama-lama tak pakai. Kasut bola tu lah. Dah lama tak rosak datang. Rosak sebab tak pakai. Kamu dengan tayar motor dah lama. Bunga tercabut. Keras lah. Bunga tak habis.
kompet. Jom. Jom. Sarapan lah. Jangan duk ha. Mana tu?
Mengantuk kes mengantuk lah ni. Aduh, Cik. Dia duduk tu orang pun lelak sat. Dia pergi terlelak lah. Dia kata 20 baht pecah. Wah, tu 20 baht. 25 ringgit dah. Kau dah rasa dah. Pecah. Jadi kena keluar banyak-banyak kalau keluar cash ATM. Tapi rate dia rendah lah. Ada mesti 200 tu. Keluar 1,000 ke boleh Itu tak. Insta berapa ni? Apa? Berapa punya Insta? Yang ke berapa punya ni? Ada Insta ni. Ha? Bukan Insta? Ni ni kan GM kan. GM kecil kan. Aduh. Ngantuk lah. Ni Mami? Itu. Mana? Kata nak beli burger. Ha? Tak beli burger? Aduh. Ini dah. Ini kena pakai. Kedai tu dalam ni 5 minit dari sini. Nak pegang kat kedai. Bukan lah. Kedai. Ha. Nak zipper dah. Ya. Kalau boleh kan kita minta kedai makan yang kita minta. Ni baju bila punya adventure betul ni. Kalau boleh pergi. Ha? Aku beli masa aku pergi ride dengan pin aku 1.5. Tahun lepas 1.5. Bike station. Oh, beli kat bike station, beli kat road. Beli dekat situ lah, road 410 tu lah. Dia tu kedai ni. Yang hang tunjuk tadi bila? Bukan dia. Ha? Yang tadi yang tu sadau. Ha? Yang tu sadau je. Oh. Itu route 4. Laluan ni route 4 sampai ke Thailand tu. Sampai ke ni yang Bangkok lah. Nanti balik boleh tinggal kedai tu kalau buka. Dia jual apa macam baju-baju ni? Sedap lah. Aku beli 4 tu betul. Ni. Rufo sadau. Oh. Abang ni bagus dia. Dia pamah. Dia beritahu tempat menarik apa ni. Tapi dia 85. Batu jebat. Kalau kita lalu sini yang masuk dah. Kita lalu boleh lewat.
pergi dalam. Bahaya. Ya? Bahaya tu ni. Oh, di dalam. Dalam kedai. Boleh ni nak pergi ni? Ha? Boleh? Nak pergi ni? Tak nak boleh tahu kata kedai ni. Kedai ni cadangan ada Akmal. Akmal mungkin dia tengok dekat TikTok kot. Tak tahu dia tengok kat mana kan. Akmal ni dia kerja kat film TikTok. Ni, hari tu makan baki lembu kan dekat Pulau Samui. Ingat? Lagi makan kat sini. Tak tahu apa perbezaan. Tak tahu lah, tak tahu kali. Tak tahu. Ni rasa beza macam mana? Lembu tu ni kan lembu Samui. Rempah dia. Lembu Samui tulang dia putih. Dia tak ada lubang. Ha? Buat titik. Balik lepas makan duk melung kepala duk kejap. Dah beli sampai hari tak nak rek dah. Ingat tulang tu. Siap bawa terang ni. Gelegok ni. Tengok. Ha? Halal ni. Ha? Halal. Tengok pakai tudung tu kan. Ya. Mesti lembut lah. Dia biasa video kan. Ha? Biasa duk masak. Ha? Ayah sendiri. Ya, kami nak tengok ni lagi. Benda pelik-pelik. Ni pun ni. Oh, ni kita ambil stiker tak ada lah. Bila nak ada stiker? Wan, tak ada stiker. Oh, tak ada kita tak ada. Allah. Semua akram tak buat pun. Duk ada berapa grup lah tu? Dua. Grup ET, grup Betung, grup ada stiker tu dah ni. Ha? Tak tahu nak gambar. Ya, ni pun lele macam lele macam kopi jantan tu. Abang misal, kopi misal sampai sini tu. Nasi pun nasi biasa. Bau macam pulut eh. Oh, nasi pulut. Bau pulut eh. Oh, tak. Aku takut nak rekod dengan kamera ni, takut hilang. Tapi kalau pakai handphone ni dia tak dapat wide ni. Abang seragi. Sup daging. Sup daging. Sup daging makan dengan nasi kan? Kenapa kau naik ni? Allah Baru ingat dunia. ya. Oh, masak ni. Orang sahih pun. Tak pegang tangan dia. Apa je tu dia. Patut pegang tangan dia tadi tu. Orang hukum ni. Dia biasa.
Pertama rasa puas tu. Au. Dah. Rasa. Dah. Ni muka tak ikhlas eh. Asam. Ni daging. Yang tu Lain kan? Pink. Pembelah betul. Sedap lah. Masa. Kalau aku makan ayam, kat Padang Serai. Memang tak agak langsung. Tapi bagi dia repeat. Sedap tu sedap macam mana? Sedap rasa macam mana? Aku tadi aku rasa sup dia masam. Kena dengan lidah aku. Masa pedas tau. Masam pedas. Pelik ya. Dia punya rasa dia. Betul? daging ni tak nak elok. Lagi. Tak sampai tengah kan? Tak sampai tengah kan? Tak sampai tengah. Dia tapi ni. Kena ni. Dia tak je. Kita sama 2 hari 1 malam. Sama. Cuma tu kita pergi aku Wang Lian. Aku tak lari. Kita pergi makan habis dia tu. Cincin. Bawa tarani ya. Berani. Dia ada siang tak kan? Dia suka makan. Dia pandai pula makan. Peng ni. Boleh pak? Boleh pak buat. Tak tahu video kali ni aku jadi nak ambil gambar aku cakap lah. Bayar kan? Berapa rate? 850 Pak. Cukup boleh? Okey eh? Tak boleh gaduh. Makan 5 orang. Sup seorang ikut. Satu yang Ada 100 lah. 60 lebih. 100 lah. Satu ni. 20 ringgit tu lah. Okey. 20 lah. Sup ni masalah dalam 80 baht tu lah. 50 baht. Sup ni tadi pun dalam belah lah. 15 ringgit, 19 ringgit. Kalau kedai hang makan macam ni kira berapa dik? Angkira. Berapa dik angkira? Kalau harga hang Kau kira mesti tahu. kalau harga hang lah. Okey ada tahu lah. Berapa dik? Hang ni kira harga sini, harga hang lah. Mana? Kalau murah kita pergi makan kedai dah. Ini tinggal kedai dah. Lambat ke orang tu. Macam mana orang pergi kedai hang kira lambat kan? Mamak cepat pernah Pandai. Ha? Tapi Kalau dia kira depan ni, depan kaunter, kaki pinggan lah. Tenang lah, rumah tu lah. Dia lari tak banyak kan, RM11, RM12, RM15. Lepas ni kan kita ke Mahala ke homestay kita, hotel chalet kita. Apa kami pergi tu makan kedai tu. Tapi tu ada macam chalet. Macam homestay lah. Kita pergi tanya situ lah. Memang laluan kita situ lah sebelum ke Sutton. Dari sini 80 kilo je. satu sele tu berapa peti? Tak tahu je. Kami tak tahu dah lalu je lah. Peti lalu lah. Cafe pun lah. Apa dia? Yang kita pergi tu. Kita tinggal tu tanya-tengok lah kan. Memang laluan kita. Ni kita kira kita pergi cari lah, kita tak booking lah ni. Tak okey lah. Kita pergi tengok kalau ada kosong tanya berapa. Kalau harga okey kita tengok. Kalau tak okey kita cari jalan lagi roda lagi lah. Kita ada 2 pilihan. Kita nak tidur dekat Pak Bara ke nak tidur dekat Bandar Sutton. Satu tu pasal ada pekan kan, pekan dia. Mana cantik lah. Dekat pantai tu kan. Pantai Pak Bara tu aku rasa dia tak ada lah macam langkau ada macam api yang memang tak ada apa meriah apa kan. Cuma mungkin dia ada naik market lah. Dia Pak Barau tu macam yang lah. Tapi macam satu pun dia ada naik market ke.
Tapi kan kalau nak elok, tidur kat Pamara lah. Kan? Orang pilih nak. Selalu chalet hotel dia ada banyak chalet hotel dah. Tapi selalunya kalau Pamara dia sewa mahal dia. Sebab ada telur kan. Orang tunggu banyak orang. Dia benar-benar tempat kalau makan pasal Kalau dia terang dalam Insta. Saya tengok kalau dia terang dalam Insta ni. Mana jahat. Kau masuk dalam TikTok tu dah jahat. Kata masuk dalam TikTok tu dah filter lah. Masuk filter kecap tau. Nombor punya. Dia nak masuk lain set. Masuk kena pilih yang kena. Dia punya pagar belakang. Pakai FN lah. Dia dah. Semua install ni dia buat software untuk PC. Boleh ke macam tu? Cuma ada banyak function lagi lah. Jom kita. macam dia. Alamak. Senang macam tu. Kau belakang lebih depan. Kalau dia nak bayar, contoh dia kata duit dia, contoh dia kita tak faham. Oh, letak tinggal tu kita faham lah. Tu tak ada dia ni. Tapi kita jadi anda kamu Dia macam tu. Tu yang kami beli orang ada dia tak faham dia. Kalau dia tu kan. Ni dari kawan nama kan tukang. Dia mungkin dari segi macam dia kurang dari segi dan dia macam dari segi mana macam documentation kan dia kan kita tak faham. Set laluan plan apa atas kita. Satu dia mudah. Jadi bawa dia jalan lah. Dia tu. Nah. Kamu ni apa? Ha? Kamu ni apa? Jadi kecil. Aku pesan apa? Yang macam mesti niat nak makan lah. Macam tu pingah dah kita makan tu kan. Tu kita dah goreng-goreng kan. Nampak seorang tu. Itu aku dah sampai kedai ni. Nama kedai je tu. Ni kena tu. Okey kan masak kan. Aku tak video edit apa. Makan sedap kami. Kan? Jangan ada cakap tu, sedap kan. Ada hang ajak macam ni. Memang tempat dia macam ni dia. Kalau tak faham cik. Memang tak makan. Wow. Satu. Ni percuma free. Ya. Terima kasih.